Okey, brigade ni dipanggil Brigade 8200. Apa yang dipanggil sebagai Brigade New Media yang di bawah IDF. Hentikan segala bantuan ke Gaza. Kenapa nak pergi juga kan? Dan kalau tuan-tuan jumpa orang macam ni, jangan bagi chance. Sesah cukup-cukup. Lepas tu suruh rakyat Malaysia doakan kami, doakan kami apa? Kau dah tahu dah Israel mesti tangkap kau punya. Nampak tak? Jahat diorang ni. Diorang kan bajet besar dapat daripada Amerika. Tahu, anjing kau tengok hang, dia lagi pilih bangkai tau. Sebab apa? Dia macam ni tau, brigade ni dia macam tak setuju dengan semut, tak setuju untuk kita sokong Palestin. Kau buat tak nampak je. Diorang ni tak gagal. Diorang ni dah berjaya dah, faham tak? Mungkin dia tak bawa pistol untuk orang Melayu yang sokong Palestin, tapi dia boleh merosakkan otak-otak orang Melayu untuk mencintai Israel. Brigade 8200, kewujudan pasukan maya di rata-rata social media. Siapa mereka? Apa tujuan mereka? Macam mana nak handle mereka? Sebenarnya unit 8200 ni, dia memang wujud real life tau. Dia merupakan salah satu unit paling rahsia dan berpengaruh dalam IDF. Mereka ni lebih kurang jantung perisikan cyber Israel lah, terlibat dengan peperangan maklumat digital di peringkat global. Senang cerita, tim mereka ni lah kot yang hack maklumat, spy social media, blog ataupun pintah kebenaran, sebab propaganda secara digital, cuba besarkan pengaruh dalam social media untuk mengubah pandangan awam dunia terhadap Israel. Unit 8200 juga pernah terlibat dengan beberapa operasi ketenteraan cyber. Mereka pernah buat serangan di Iran dan Syria. Katanya mereka hantar virus untuk lumpuhkan program nuklear Iran. Pernah pintah sistem telekomunikasi H dan H. Pandai-pandai fikir yang mana untuk kenal pasti lokasi pemimpin masing-masing. Dan dikatakan ramai juga bekas unit 8200 ni, aku tak tahu dah pencen ke, berhenti awal ke, tapi lepas tu mereka jadi founder untuk company teknologi terkenal lah. Contohnya lah macam Waze katanya. Aku rasa target mereka ni lebih kepada negara-negara yang ramai rakyat dia anti Israel. Tu aku serba sikit. Aku rasa mesti ramai punya yang perasan perubahan dekat ruang komen semenjak operasi Global Sumut Flotilla ni berlangsung. Tiba-tiba ramai gila yang nama pelik-pelik, hentam, kecam GSF. Bukan setakat GSF saja. Semua isu-isu yang melibatkan Israel dan Palestin ni aku tunjuk sikit antara contoh dia. Tak ada penyakit, cari penyakit. Nak tunjuk hero boleh, tapi berpada-pada sendiri buat masalah. Dah tahu kawasan larangan nak masuk lagi, tak habis-habis nak berlakon, nak nama lah tu. Dia nak treatment VIP kot. Tu baru sikit benak yang aku tunjuk. Banyak lagi benak yang aku simpan. Dekat FB pula, bila ada post-post yang berkaitan, mesti banyak reaction gelak. Seolah-olah dia nak pemain isu ni. Kadang-kadang post tu serius melibatkan nyawa wanita, kanak-kanak, on tour. Tapi banyak emoji gelak. Dan macam biasa, nama semua pelik-pelik tak ada nama manusia normal. Okey, pada aku semua tu hanyalah bot account. Bot account ni maknanya semua komen-komen tu hanyalah dengan bantuan AI. Bukan real person yang type komen tu, melainkan hanya auto generated komen. Bila fake account ni, kebanyakan mereka guna gambar orang lah. Contohnya seorang awet yang bernama L yang tengah hangat dihentam netizen. Orang punyalah tak puas hati dekat dia, sampaikan tuan empunya gambar tu terpaksa keluar statement cakap yang gambar dia tu dicuri. Itu bukan akaun dia, bukan dia yang menyatakan komen-komen macam tu. Dah tak pasal-pasal awet tu dibenci, tak pasal-pasal dia kena hentam bedok sekilo. Siap ada yang kata budak ni kalau tampak sekali mau berdebu Shah Alam. Jangan macam tu kan. Kesian kat dia. Dia pun merupakan mangsa keadaan juga kan. Ada juga yang benak ubi kayu. Dia pergi cakap yang Global Sumut Flotilla ni kalau rekod video berlakon dekat studio pakai green screen, kita bukan tahu pun. Elah dia ni, jangan nak kita sangat. Hang seorang je yang benak. Kami tahu nak beza mana studio, mana real. Tapi kan, pada pemerhatian aku sebenarnya ada je real person manusia yang kecam dan hentam macam tu atas sebab
kebencian dalam diri dia. Aku dengar kata lah, puak pembenci ni kebanyakannya daripada Sabah, Suriah. Lagi satu, ni aku nak tunjuk salah seorang manusia sebenar yang banyak bela kuman otak. Kita dikejutkan pagi tadi dengan berita kapal-kapal misi bantuan ke Gaza, ya, telah ditahan oleh pihak Israel. Israel telah membuat makluman, amaran bahawa hentikan segala bantuan ke Gaza. Kenapa nak pergi juga kan? Lepas tu suruh rakyat Malaysia doakan kami, doakan kami apa? Engkau dah tahu dah Israel mesti tangkap kau punya. Orang tua ni. Mentang-mentang Lone Tiger dah kat dalam, bukan main lantang suara dia. Aku ingat lagi, dulu masa Lone Tiger buru dia dekat hotel, hilang brother. Jebat tak nampak, derhaka tak nampak, hilang. Tapi tu lah kan, semenjak Lone Tiger kat dalam ni, faham lah. Nama jebat derhaka pun dah tak berapa nak FYP sangat dah. Dah tak viral macam dulu. Nama dia tu macam dah layu, dah sayu, dah lesu. Sampaikan brother terpaksa selitkan diri dia dalam mentaliti Brigade 8200. Buat keluar statement hangat, nak hangatkan nama. Orang tua ni dia termasuk dalam golongan yang tak faham-faham lagi lah tujuan GSF dibuat. Dah lah tak faham, sibuk nak hentam. Kita ni kalau kita tak mampu nak berjuang, tak kira lah demi apa pun, demi agama, demi humanity, kita janganlah sibuk-sibuk nak hentam perjuangan orang. Cuma tu lah, aku tak dapat cari lah full video original daripada akaun dia sendiri. Mungkin dah delete aku. Saja je aku selit sikit-sikit kan, nak troll jebat ni. Orang tak sihat ni kita jangan layankan sangat. Biar aja dia berlalu pergi. Maklum lah, sahabat, peluang untuk viral dah ke dalam. So, macam mana kita nak banterah Brigade 8200 ni? Dia mudah lah sebenarnya. Jangan kita layan setiap komen daripada mereka. Biar lah kat situ. Jangan like, jangan reply, dan kalau boleh jangan baca. Sebab kalau lagi banyak engagement yang komen tu dapat, dia lagi cepat untuk naik jadi top komen. Bila naik jadi top komen, segala propaganda, racun, minda lagi tersebar dekat orang ramai . Jadi kalau kita abaikan, komen tu mungkin akan lepak belah-belah bawah, kena pijak macam tu . Aku tak minta banyak lah guys. Aku minta tolong satu benda je. Tolong jangan layan komen yang mengaut, komen yang provoke. Dekat mana-mana portal berita ke apa, diorang akan komen provoke supaya korang react, supaya korang respon. So bila korang react, korang respon, komen diorang akan berada dekat atas. Komen diorang akan berada top 10 yang ke atas. Jadi orang akan tengok komen diorang dahulu. Faham tak? Jadi apa pun komen negatif pasal Sumut Flotilla ni, abaikan saja. Kau buat tak nampak je. Pasal diorang komen tu memang target diorang supaya kau komen balik. Itu memang diorang nak, itu niat diorang. Yang kau pergi lain komen dia buat apa? Kau faham tak? Jadi komen dia akan tergabung paling atas. Itu je diorang nak. Jadi diorang akan menang. Jadi jangan layan, abaikan, buat tak apik. Kalau hang dapat tahu komen tu daripada real person, kan, memang manusia yang type, tambahan lagi kalau dia manusia daripada Malaysia, tu baru lah sesah cukup-cukup. Tapi kalau boleh kita lanyak pakai facts dan stats. Kalau duk maki-maki dia bodoh, haram, tak jadi apa juga. By the way, buat brother jebat derhaka, semoga hang sembuh secepat mungkin lah. Kesian pula aku tengok. Nanti lah kita lepak lagi. Gerak lu.